Okay, happy trading guys. Jumpa lagi kita dalam video YouTube. Jadi video YouTube sebelum ni kita banyak kepada short. So untuk video kali ni kita akan buat dalam bentuk video. So dalam bentuk video ni sesi penerangan ni akan ambil masa lebih panjang berbanding daripada short. So apa yang kita akan berkenalan hari ini adalah cara menggunakan trendline. Jadi dalam video short sebelum ni penggunaan trendline tu agak pendek dan terhad. Jadi ramai yang bagi feedback tak faham. Mungkin tahu cara nak menggunakan nak ambil ikon mana, tapi tak pandai macam mana nak fully penggunaan trendline tadi. Jadi untuk video ni saya akan sharekan kaedah macam mana kita nak tarik trendline di samping menggunakan price yang terdahulu supaya kita lebih mudah untuk mengenali trend. Jadi permulaan sekali kita boleh lihat pada time frame yang korang selalu gunalah. Macam usually saya tunjuk kat sini berdasarkan kepada time frame M10, time frame 10 minit. So kita boleh kecilkan FCG kita ni, skrin kita boleh kecilkan. So apabila kita kecilkan skrin ni, kita boleh nampak dia punya zoom out lah. So kita boleh tarik ke kiri. Okay. So contohnya saya nak ambil kenal pasti trend ini. Saya nak kenal pasti trend yang naik ni. Jadi kita akan tarikkan daripada bahagian yang terendah, iaitu low ni. So kita akan sambungkan supaya garisan-garisan jarum atau shadow tadi bersentuhan dengan kita punya trend line. Jadi secara asasnya kita akan lihat trend adalah dalam keadaan trend naik. Ini adalah contoh di mana yang kita boleh lihat keadaan trend naik. Jadi saya akan tunjukkan contoh kedua untuk kita nak lihat trend naik lagi. So, kita scroll lagi ke belakang, kita scroll ke belakang. Okey, untuk trend naik ni biasanya kita akan gunakan di low yang paling bawah. So contohnya kat sini, ini adalah lower low. So kita akan tarik di sini sebagai penggunaan trend line kita. Jadi secara tak langsung kita akan nampak situasi di mana trend yang bersentuhan dengan trend line tadi, candle yang bersentuhan dengan trend line tadi akan terus naik dan naik hinggalah pengakhiran trend line tadi ditembusi oleh, pecahkan oleh candle turun. Okey, next kita akan lihat pula untuk trend naik yang lain pula. Jadi contohnya di kawasan ini. Kawasan ini pun ada low yang terakhir. So kita akan sambungkan trend line ini di sini. Okey, kita ambil trend line icon, kita tarik. Bila kita tarik ni sama juga, banyak price yang turun kepada trend line tadi yang pertama ni, dia touch dan dia turun lagi pada line ketiga, dia touch dan ada breakout trend line ini. Trend line ni dah tak valid. Ini adalah 3 contoh untuk penandaan trend line yang kita boleh gunakan di dalam FCQG ni. Okey, seterusnya saya akan sambungkan pula untuk kita nak lihat trend turun. Jadi untuk kita nak lihat trend turun kat sini, okey, pertama kali saya akan clearkan drawing yang tadi. Kemudian saya akan teruskan untuk zoom out lagi, kecilkan. So kat sini kita akan tengok dia punya trend turun pula. Tadi trend naik kan? So kita nak lihat trend turun. So kita pergi ke tahap bahagian kat sini. Dia ada high ni. Okey. So kat sini kita akan tarik dia punya daripada higher high ni, kita akan sambungkan ke bahagian kanan. Jadi secara tak langsung kita akan nampak yang ada pecahan kat situ. Trend akan turun. Okey, seterusnya saya bagi contoh yang kedua untuk melihat trend turun. Pergi ke bahagian yang paling tinggi dalam charting kita ni. So kita akan tarik daripada situ ke bawah menuju ke dengan berdasarkan kepada shadow yang ada tadi. Okay, so kita lihat shadow ni. So
Kita sambung. Okey, nampak tak? Ini adalah menunjukkan penggunaan trendline untuk melihat trend turun. Seterusnya, kalau kita lihat contoh yang seterusnya, kita pergi lagi ke kiri. Okey, kita sambung daripada trend ini ke sini. Sini pun boleh, sini pun boleh untuk nak melihat trend turun. Okey. So secara tak langsung kita dah pun lihat orang kata cara kita nak menggunakan trendline. Trendline ni alat bantuan lah, alat bantuan untuk kita nak melihat trend semasa. Macam kat sini trend M10 kan. Jadi trend M10 ni dia lebih kepada trend yang kecil, pada time frame yang kecil. Okey, seterusnya macam mana kita nak gabungkan pula trend-trend ni tadi? Okey, so apabila biasanya trend akan menunjukkan breakout trend line untuk menentukan trend yang baru. So kita boleh tarikkan, panjangkan, maksimumkan apa yang kita tarik tadi. Kita tarik. Okey, so kita nampak tak kat sini dia ada breakout trend line. So pada breakout trend line ini menandakan yang trend telah pun berubah daripada downtrend menjadi uptrend. So untuk next seterusnya kita akan tarik pula di bahagian lower. Lower ni kita sambung pergi ke sini. Pergi ke sini pun boleh, pergi ke sini pun boleh. Tapi yang paling the best adalah kecilkan kita punya chart ni sehingga kita dah nampak dia punya ni. Okey. Kita tarik ke bahagian sini. Okey, situ. Okey, ini menunjukkan trend tadi telah pun breakout. Okey, seterusnya saya tanda belakang sikit. Macam mana untuk bahagian ini pula? So, bahagian ini pun sama. Kita tanda sini. Ambil low, sambung kepada high low tadi. Kemudian kita sambungkan. Kita akan nampak trend ni breakout dan touch bahagian ini. Okey, seterusnya kita akan sambung lagi untuk ambil bahagian belakang ni pula. Kita ambil bahagian belakang ni pada time frame M10. So kat sini kita ambil low, sambung kepada low tadi, dan kemudian kita akan nampak yang buat breakout. Jadi ini adalah sedikit contoh untuk cara penandaan dan penggunaan trendline. Jadi untuk entry kita tak boleh nak rely only pada trendline. Kita perlu sambungkan kepada bahagian lain pula nanti. Jadi so untuk bahagian ni saya rasa harap semua jelas dan mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian cara kita nak menggunakan aplikasi menggunakan tools trendline ni. Jadi kat sini tool trendline ni berfungsi untuk nak kena pasti ke mana hala tuju market yang ada pada kita lihat sekarang. Jadi contohnya kalau kat sini dia naik kan. Dia naik. Okey, kita pergi kat sini. So dalam ni dia ada undecision punya movement. Jadi market tak dapat nak buat apa-apa, kita kata penunjuk arah. Sama ada nak turun ataupun nak naik belum lagi ditentukan. Jadi sampai sini dulu saya punya perkongsian. Terima kasih dan kita jumpa lagi dalam next video YouTube. Pastikan anda komen dan like video YouTube ni untuk teruskan mendapat info-info yang akan datang. Sekian, terima kasih.